Semalam aku makan patin tempoyak dekat sebuah kedai di daerah Nilai. Rasa macam tak puas hati sebab aku makan sorang-sorang. Jadi hari ni aku masak patin tempoyak untuk anak bini aku rasa sekali. Aku beli ikan patin ni dekat sebuah pasar raya. Aku tak tahu ni ikan patin jenis apa. Kalau tak patin apipah, mungkin patin cahidah. Mula-mula bersihkan dulu ikan patin yang telah dipotong. Lepas dah bersih, rendam dengan air asam jawa selama 5 minit. Lepas tu bilas dan rendam lagi dengan air cuka selama 5 minit lagi. Aku paling takut masak ikan patin sebab bau dia agak kuat. Sebab tu aku buat 2 kali rendaman. Lepas 5 minit, cuci bersih lagi sekali. Pastikan buang 2 jenis urat yang boleh menyebabkan ikan berbau hanyir. Kemudian blendkan 8 hingga 10 biji cili padi, 2 inci kunyit hidup dan juga 2 sendok tempoyak. Blend dengan sedikit air sampai lumat. Selepas itu masukkan bahan yang dikisar tadi ke dalam kuali ataupun periuk. Diikuti dengan air. Kacau-kacau dan biarkan sampai mendidih. Bila dah mendidih, masukkan daun kesum dan juga bunga kantan. Kacau-kacau sekejap dan perasakan dengan garam, gula dan ajinomoto secukup rasa. Akhir sekali masukkan ikan patin yang telah dibersihkan. Masa ni jangan kacau terlalu kuat, takut isi ikan menjadi hancur. Biarkan di atas dapur sampai ikan masak, maka siaplah patin tempoyak. Bahagian kepala tu bini aku dah cup awal-awal. Tak payah berebut pun tak apa sebenarnya, memang aku tak makan bahagian kepala. Kalau kau seorang ayah dan seorang suami, kau akan faham.